Vivo X300 dan X300 Pro akhirnya melancarkan secara global. Kali ini kedua-dua hadir dengan ciri flagship dan sistem baru Origin OS 6 yang ganti Vantage OS. Model ini datang dengan prestasi padu dan kamera yang lagi mantap. Yang ada dekat tangan saya ni adalah Vivo X300 Pro. Jom kita tengok apa yang hebat sangat dengan phone ni. Vivo X300 Pro datang dengan skrin 6.7 inch LTPO 120Hz refresh rate, sokong HDR10 Plus dan Dolby Vision. Dikuasakan dengan prosesor MediaTek Dimensity 9500 dan mempunyai professional imaging chip VS1 dengan RAM sehingga 16GB, ada extended 16GB dan 512GB storage. Phone ni ada 3 kamera belakang. Kamera utama 50MP dengan gimbal OIS, ultra wide 50MP dan telefoto 200MP. Boleh zoom sehingga 100 kali. Kamera depan pun padu juga, 50MP. Kapasiti bateri sebesar 6510 mAh yang menyokong pengecasan pantas 90W dan 40W untuk wireless charge. Mempunyai IP68 dan IP69 dust and water resistant. Stay tune untuk tahu harga Vivo X300 Pro ni. Maybe dalam 4000 lebih, tapi tak apa sebab All Gadget ada menyediakan ansuran untuk korang. Berperoja.